pergi sini, diskaun dia banyak sangat. Oh, tadi dapat diskaun ni? Dia harga barang dah dipotong. Lepas tu kejap lagi bos, dia datang. Okay, thank you. Ben. Lepas tu dah potong harga tu dia bagi lagi. Tak silap abang lah masjid ni perkaranya semua dia bayar. Ya. Sebab tu kenapa kita bayar surau tu semua kan? Mengilhamkan dia. Abang mengilhamkan dia. Dia tanggung perkara ni. Oh, yang bagus. Tak silap dengar cakap orang dia tak pernah cakap. So sebab tu kita tanggung surau sebelah. Maksudnya kita bayarkan lah. Mengilhamkan kedai ni. Sebab dia hidup dah puluh tahun kedai ni. Lama je yang jadi apa, kecil lagi. 40-50 tahun something gitu. Bergenerasi abang? Generasi. Jom. Betul tak congak aku 2000? Pandai ya abang? Siapa tahu? Setiap barang, walaupun abang ni start tengok harga, tapi sebenarnya tengok harga untuk next. Abang bukan nak cari murah, tapi barang tu ingat. Benda tu penting. Sebab jangan pernah one off. Maksud one off tu, beli sekali, lepas tu kau tak lupa, nanti kau tak tahu harganya. Orang tanya, ni berapa dek? Contohlah, tiba-tiba ada budak tanya, berapa tong ni aku nak beli dah. Lepas tu kau, entahlah, dia tu beli dengan bos, aku tak tengok harga lah. Kan kerugian. Kalau period ni dulu masa tu 425. Yang bawah dia ada telinga tu 830. Oh. So after discount tak silap period tu 475. Kawah 475 dapat 420 after discount. So itu knowledge. Sebab tu macam abang boleh congak. Walaupun tambah-tambah sikit barang Setiap barang yang abang beli tu abang ingat. Orang nampak abang macam tak ingat harga, duit ke apa segala. Sebenarnya abang semua ingat. Kelebihan abang Dari dulu apa je lah. Sebenarnya abang ingat. Beli barang apa pun abang ingat. Memang nampak abang yang jenis nunjuk-nunjuk duit. Tapi harga berapa bla bla bla. Tadi saya tengok alana dia RM17.50. Murah kan? Murah. Lagi daripada yang Malaysia RM19. Murahnya.